Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Hari ni hari Sabtu. Aku dan sahabat-sahabat aku nak pergi sahabat bernam. Kita ada jemputan kenduri kahwin. Okay, sekarang ni aku tengah tunggu sahabat-sahabat aku ni, belum lagi sampai. Sekarang ni aku dekat Galeri Mu4. Galeri Mu4 dekat tepi highway ni. Ini RV pertama. Nanti RV kedua kita akan berkumpul dekat ni lah, dekat Kundang Barat macam biasa. Okay guys, tonton video aku sampai habis. Sekarang ni jam pukul 8.35 pagi. Manalah sahabat-sahabat aku ni. Janji Melayu. Tak sampai-sampai. Okay guys, alhamdulillah dua orang sahabat aku tadi dah sampai. So sekarang ni kita menuju ke area Kundang Barat. So aku tak pasti berapa orang lagi yang join untuk ride kenduri pada kali ni. Kita tengoklah nanti sampai kat sana. Alright guys. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Kundang Barat punya RNR. So kita lepak sekejap dekat tepi Petronas ni. Lebih kurang dekat sini yang dah sampai 5 orang lah, termasuk aku. So dalam pukul 10 kita akan gerak sekejap lagi. Alright guys. Okay guys, kita orang berenam hari ni. Kita orang memulakan perjalanan daripada Kundang Barat. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 10.05 pagi. InsyaAllah kita akan sampai dekat sahabat bernam lebih kurang pukul 12 macam tu lah kot. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan sampai pukul 12. Alright. Okay guys, kita orang nak menghala ke Asam Jawa. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 10.21. Cuaca hari ni agak mendung sikit. Harap-harap tak hujan lah petang ni. Kita nak balik petang ni. Main laju lagi diorang. Aduh, hai. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Bandar Kuala Selangor. Keadaan jalan macam biasa. Hari ni mungkin hari cuti. Agak jam sikit dekat depan ni. Kita orang mencelah-celah tadi. So pada kali ni aku nak bawa diorang ni ikut jalan lain daripada lain. Kita orang tak ikut jalan utama. Kita orang nak ikut jalan kampung. Gila lah bapak jam. Okay guys, alhamdulillah kita dah masuk jalan dalam jalan kampung. So, sahabat aku dekat belakang tu pun ada yang tak pernah lagi ikut jalan ni. So dekat depan sana tu nanti aku akan tunjuk lebuh raya WCE yang akan tembus dekat Bagan Tengkorak tak lama lagi. Dan masih lagi dalam pembinaan. So nanti aku akan tunjuk kat korang. Alright.
Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 10.42 pagi. Okay, aku dah nampak dah kat sini dia punya lebuh raya dia. Okay, kat depan aku ni masih lagi dalam pembinaan. Ni kalau korang nampak, inilah lebuh raya WCE yang akan tembus nanti dekat Bagan Tengkorak, InsyaAllah. Maknanya daripada Lata tadi kita tak akan lalu Kuala Selangor lah. Kita akan terus ke sini kalau korang nak pergi Teluk Intan ke Sungai Besar ke. So dah jimat banyak masa lah. Traffic light, lepas tu jam dekat Kuala Selangor tadi. Halah. Okay guys, tonton video aku sampai habis. Aku akan cuba bawakan korang video-video yang terbaik. Dan sibuk dia tanya. Kita menghala ke Sawah Sepadan. Kita ikut jalan dalam. Sekarang ni yang mengerjakan bendang pun diorang upah je dekat Bangla. Tu Bangla tadi tu. Oh, dekat kawasan sini dah menuai guys. Diorang dah menuai. Dah siap bajak apa semua dah ni. Ni nama dia Jalan Nanas. Kita akan lalu terusan ataupun tali air yang mengalirkan air ke sawah-sawah padi dekat depan aku ni. Ada satu kira macam sungai lah kat depan sana, kat ujung sekali. So dekat kawasan Sawah Sepadan ni diorang dah start membajak tanah ni. Diorang nak tanam semula ni. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 10.49 pagi. Cuaca masih mendung, sejuk je. Macam ni seronok lah kan kita ride. Okay guys, dekat sebelah kanan aku ni lah yang aku masukkan tadi, terusan ataupun sungai besar. Sungai besar, sungai yang mengalirkan air-air dekat sawah padi. Dekat depan sana tu ada satu kawasan, nama dia Sungai Sireh. Dekat situ dah jadi tempat rekreasi lah. Kadang ada orang berkayak apa semualah. Dekat tepi ni, tepi sebelah kiri aku ni selalu ada orang jual tapai ubi dia murah je. Pagi-pagi ni mungkin tak buka lah kot. Okay guys, alhamdulillah aku sekarang ni dah sampai dekat area Parit 4 Sungai Panjang. Kalau kau nampak tadi daripada Sawah Sepadan tadi tu, ni lah dia punya sungai dia. Sama juga dia akan mengalirkan air untuk padi-padi di kiri dan kanan aku ni lah. Untuk member aku dekat belakang tu ada yang dah nak mengantuk katanya. First time datang ke Sabak Berenam. So kita nak cari warung kopi, tengok warung kopi apa yang ada kat depan.
kita singgah sekejap lah. Stay. Okay guys, sekarang ni aku berhenti dekat gerai buah-buahan pisang goreng dekat Parit 4 ni, dekat Parit 4 Timur. So kita orang berehat sekejap, kena teh dulu. Ada salah seorang member tu kat dalam tu, dia kata mengantuk. Mengantuk dia kata. Okay guys, ni kedai kampung. Kedai kampung. Banyak kenduri. Banyak kenduri. Macam kenduri guys. Okay guys, sekarang ni aku dan sahabat aku dah sampai dekat kenduri. Kenduri dia belah sini je. Kita orang terpaksa parking kat sini sebab banyak sangat kenderaan. Biasalah orang kenduri kan. So kita pergi sandring sekejap lagi. Assalamualaikum. Salam sini. Sini. Ping belacan lah. Eh. Jamil jam. Along. Okey. Sila. Sihat. Alhamdulillah. Oh, baru sampai. yang menjadi penunjuk mandiri. Terima kasih. Main lo Boleh je mana-mana.
Okay guys, alhamdulillah kita baru habis pergi kenduri rumah ustaz tadi, Walimatul Urus anak ketiga dia. Dan kita pun baru je habis bersolat dekat surau, area kampung Sungai Tengar ni. Okay guys, sekarang ni aku berhenti dengan sahabat aku ni. Diorang kekah tapai kat sini. Tapai. Aku berhenti sekejap kat sini sebab hujan. Kau hujan. Hujan. Baru sampai dekat area Sungai Burong. Nampaknya kereta pun banyak tu. Orang dah pandai lalu jalan dalam ni. Sebab nak elak jam dekat jalan besar sana tu. Diorang pun apa lagi lalu lah jalan sini. Oh, ini RM2. Pulut RM3. Abang yang bagi nak yang paling mahal sekali ada kat sini apa dia? Pulut hitam. Betul. So sekarang ni alhamdulillah kita nak balik. Waktu pun pukul 2.22 petang. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Aku akhiri video kali ini dengan Assalamualaikum dan bye bye.